di pokok ribut. Ayah bonda restu serta berpesan, sebarang ajaran hendaklah diikut. Dipersilakan ayah dan bonda untuk kekal seketika, untuk kita rangkapkan kenangan yang boleh dijadikan abadi selamanya. Kami ucapkan kepada ayah dan bonda pengantin perempuan, iaitu Tuan Haji Mak Nasir bin Ahmad dan juga isteri Haji Puan Sadisa binti Mahmud, di atas kesudian untuk memulakan bicara ataupun acara salam restu. Terima kasih kami ucapkan. Seterusnya majlis ingin menjemput kedua ibu bapa pengantin lelaki, Tuan Haji Muhammad Iskandar Nawawi dan juga isteri Puan Haja Alina Haji Yusuf, untuk meneruskan salam restu pada malam ini. Dipersilakan. Baiklah, untuk makluman semua, sebagai hadiah dan adat Sarawak menyambut tetamu, ibu bapa pengantin lelaki telah pun menyediakan sesuatu yang kami gelar sebagai lapik kaki. Dengan ini kami mempersilakan Puan Hajah, dipersilakan Rosmiati, ibu saudara pengantin lelaki, untuk menghantar adat Sarawak yang kami gelar sebagai lapik kaki. Jadi kita minta Zakwan, boleh Zakwan berdiri seketika Zakwan, untuk kita biarkan bonda menyarungkan. Untuk makluman anda yang berada di semenanjung Malaysia, lapik kaki yang kami gelar daripada Sarawak ini adalah hadiah berupa gelang tanda menerima menantu daripada keluarga pihak lelaki kepada Nurul Kautsar. Baiklah, kita minta kedua ibu bapa untuk bergambar seketika. Terima kasih Puan Rosmiati. Tuan Haji Iskandar, kita minta bergambar terlebih dahulu. Dipersilakan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Iskandar Nawawi dan juga isteri Puan Haja Alina Haji Yusuf di atas kesudian menyempurnakan acara salam restu kita pada malam ini.